Dia kata yang kau pandai-pandai cakap itu minyak daripada Anwar Ibrahim, minyak daripada kerajaan Malaysia ni apa pasal? Okey, ini fitnah. Saya tak pernah cakap minyak itu daripada Anwar Ibrahim dan minyak itu daripada kerajaan Malaysia. Ini fitnah. Dan MCMC pun telah cakap itu lagi yang video saya berkenaan dengan apa benda itu kan. Tidak ada kesalahan. So dekat sini aja kamu dah kalah. So yang kamu walanon-walanon dia dok fitnah saya ni, termasuklah budak yang Kelantan misai, budak Kelantan misai tak bersambung. Budak Kelantan, orang Kelantan ni baik-baik. Saya ingat budak ni seorang aja yang bermasalah. Saya ingat tau. Dia ni mencemarkan nama baik orang Kelantan. Saya ni separuh Kelantan, mak saya orang Kelantan. So budak ni memang mencemarkan nama orang Kelantan lah saya ingat. Budak ni budak Kelantan ke? Ke dia asal mana dia ni? Saya tak tahulah. So lepas tu lawyer saya bagi tahu dia apa orang kata dah hantar lepas itu dan dah dapat jawapan daripada budak ni punya lawyer. So apparently budak ni punya lawyer ialah, saya surat ni daripada Syarul Hamidi and Haziq Partners. Syarul Hamidi and Haziq ni tak salah saya ni lawyer Zahid Hamidi. So budak ni, si budak misalnya tak bersambung ni, dia pakai lawyer Zahid ni, tak salah saya lah. Betul tak Hamidi kan? Hamidi ni saya kenal dia ni okey. Cuma dia terpaksa defend Zahid dengan terpaksa defend budak ni lah. Saya tak tahu lah, yalah lawyer dia profesional, dia bukan ahli politik kan. So apa jawapan LOD yang saya hantar tu? Lawyer dia cakap apa tahu? Dia kata anak guam kami secara tegas menafikan setiap dakwaan yang dinyatakan. Lepas tu dia kata dalam tuntutan anak guam tuan terhadap kami sebagaimana dinyatakan dalam notis tuntutan tersebut, dan anak guam tuan dikendaki untuk membuktikannya. So ini surat yang dihantar balik kepada lawyer saya oleh lawyer budak misai tak bersambung tu. So nombor satu, saya ingat budak ni dia tak tahu undang-undang. Saya tahu Hamidi ni tahu undang-undang, tapi pasal dia nak kena defend budak ini, saya ingat inilah jadinya drafting macam ni. Bila saya baca drafting ni, nombor satu, dia nafikan dakwaan itu. Dia dalam LOD yang ditulis oleh peguam saya nama dia Rafiq, Law Practice of Rafiq. Rafiq ni orang kenal lah, lawyer Rafiq yang dia banyak defend pembangkang tu kan, lawyer Rafiq. So lawyer Rafiq dia nyatakan ada 11 kenyataan fitnah. Saya ni biasa kena fitnah tau. Nombor satu, budak ini nafikan dakwaan. Dia kata dia tak buat lah setiap dakwaan. Saya punya tuntutan itu berkenaan dengan 2 video ucapan budak ini. So kalau dia nafikan, maksudnya apa? Dia nafikan dia tak buat ucapan itu ke? Syarul Hamidi, kau bagi tahu sikit. Apa yang kau nafikan ni? Kalau kau kata kau nafikan semua, maksudnya kau nafikan cakap benda tu. Sebab dalam defamation law, lepas tu dia kata notis tuntutan anak guam tuan dikendaki untuk membuktikan. Nombor satu, budak ini, Hamidi, kau tahu undang-undang kan? Saya ingat kau terpaksa tulis macam ni. Dalam defamation law, yang kena buktikan adalah orang yang membuat fitnah itu, bukan orang yang difitnah. Saya tak tahulah, aduh, macam mana punya drafting ini. Siapa yang lawyer dalam ni tahu kan? In defamation law in tort, defamation law saja yang mana siapa yang buat cause of action, siapa yang buat initiate the action itu tak perlu buktikan. Dalam defamation law saja yang perlu buktikan kenyataan itu adalah betul, adalah orang yang fitnah itu. Mana budak, sebab itulah bila kamu tulis surat macam ni Midi, aduh, mungkin kamu terpaksa apa, saya tak tahulah nombor satu, sebab saya dah cakap, saya dah apa ni orang kata pergi naik turun mahkamah berkenaan dengan saman-saman ni dah banyak kali. Ini bukan macam kali. Saya dah cakap tadi, masa saya kena saman dulu 10 berapa tahun lepas, syarikat bekalan air Selangor pun pernah saman saya, tahu tak? Dan saya lawan, saya menang. Lepas tu dengan orang-orang besar, tak payah disebut, pergi Google lah siapa yang saman saya. Saya tak mau sebut dalam ni. Pergi Google siapa yang pernah saman saya. Saya lawan di mahkamah dan saya menang.
So setakat kamu nak tulis macam ini kan, kamu cek baliklah undang-undang. Nombor satu, siapa yang membuat kenyataan fitnah itu, defense dia yang perlu buktikan yang bahawa kenyataan dia tu benar. Itu dia dinamakan defense of justification. Takkanlah ini pun kamu tak tahu, buat malu je lah. Okey lah, itu nombor satu. Ataupun dia cakap dalam ini, sebab surat jawapan dia 2 page je, ringkas kan. Ataupun dia nafikan yang dia berucap dalam video itu. Ini mungkin mengkali macam kes apa ni dulu yang ada siapa kata itu muka macam saya, suara macam saya, tapi itu bukan saya. Mungkinlah kot. Adakah itu yang kamu nafikan? Sama ada kamu yang berucap itu. Sebab kalau kamu nafikan itu senang jadi buktikan. Ada 2 video muka kamu lah ada dalam itu. Itu mungkin itu yang kamu kata suruh saya buktikan tu. Kalau nak buktikan itu senang aja, ambil lah video tu. Kita ada, semua orang ada, pergi dalam internet. Video yang kamu cakap, yang saya cakap, okey lah, saya bacalah apa benda kenyataan fitnah. Ada 11 kenyataan fitnah yang budak ni buat terhadap saya. Nombor 1, dia ada 2 video. Dia kata yang kau pandai-pandai cakap itu minyak daripada Anwar Ibrahim, minyak daripada kerajaan Malaysia, ni apa pasal? Okey, ini fitnah. Saya tak pernah cakap minyak itu daripada Anwar Ibrahim dan minyak itu daripada kerajaan Malaysia. Ini fitnah. Dan MCMC pun telah cakap itu lagi, yang video saya berkenaan dengan apa benda itu kan. Tidak ada kesalahan. So dekat sini aja kamu dah kalah. Saya kamu nak cakap apa ni sebenarnya? Nak nafi apa? Kenyataan 2, dia kata at least misai aku ni tak makan duit fitnah macam kau. So kan, dia telah memfitnah saya, makan duit fitnah. Tahu, itu adalah very defamatory tu. Nombor 3, ini nombor 3, antara punca Datuk Seri Najib jatuh adalah percaya kepada pegawai, percaya macam pegawai kau. Dia cakap Datuk Najib jatuh ni sebab percaya pada pegawai. So maksudnya dia defame saya. Dia kata Najib jatuh pasal saya ni tau. Nombor 3. Okey, itu kamu nak nafi apa ni? Nombor 4, ini aku baca je lah. Okey, lagi okey, refer penyataan final nombor 3. Okey, nak sambungkan pada 3 tadi. Dia kata pegawai inilah yang merosakkan personaliti Datuk Seri Najib. Aku yang merosakkan, dia tulis. Antara pegawainya siapa? Antara pegawainya adalah Isham Jalil. Isham Jalil ini adalah perosak kepada Datuk Seri Najib. Kalau melihat kepada kenyataan Isham Jalil hari ini, patutlah Datuk Seri Najib jatuh. So dia cakap dalam video dia, bukan Jolo tau, bukan orang lain tau, bukan apa tau. So dia refer specifically, saya telah menjatuhkan dan merosakkan Datuk Seri Najib. Ini kenyataan yang kamu kena buktikan. Sebab itu kita akan pergi ni, kita pergi mahkamah lah. So peguam aku boleh soal kau dalam mahkamah itu. Kamu faham tak? Ini jangan deny. Ini taklah, tak deny. So kamu yang kena buktikan apa yang kamu cakap ni betul. Kamu tahu tak? Takkan kamu tak tahu undang-undang? Habidi, kau nasihat sikit budak ni. Aduh, lepas itu kenyataan fitnah 4. Sewaktu selepas PRU ke-14, Isham Jalil diberi jawatan Ketua Penerangan. Sewaktu dia jadi Ketua Penerangan, dia bertugas tak untuk memberi penerangan kepada orang? Tak, dia cakap. Sewaktu dia ada dalam jawatan penerangan, hancur penerangan Barisan Nasional, hancur UMNO. Nombor 1, aku jadi Ketua Penerangan lepas PRU 15, bukan PRU 14. Itu pun dah salah. PRU 14, saya Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Dan saya Ketua Penerangan Cawangan. Di Cawangan saya, ada orang kata saya bukan daripada Cawangan lah. Aku daripada Cawangan. Aku Ketua Penerangan Cawangan, tahu. Pekan Sungai Pelong, pergi tengok dekat situ. Dan adakah saya buat kerja? Ya, pergi tengok video-video lama itu. Apa yang aku buat? Dia kata tak, tipu, fitnah, palsu. Lepas tu, sewaktu dia ada dalam jawatan penerangan, hancur penerangan Barisan Nasional, hancur UMNO. Ini pun kamu kena buktikan. Sebab masa lepas PRU 14, yang pergi berkempen dekat PRN, PRK yang menang tu siapa dia? Aku ke kau? Akulah. Ini sebab itu kita pergi jumpa kat mahkamah lah. Kau tak payah nak deny. Kau panggil lawyer Zahid tu. Woi, pandai betul fitnah aku ni kan. Lepas tu selepas dia pegang jawatan, lepas tak ada jawatan, baru nampak ada fungsi. Walaupun penerangan dia penuh dengan fitnah. So dia kata lepas saya tak ada jawatan, baru nampak ada fungsi. Dia kata masa aku pergi jadi Ketua Penerangan tu langsung tak apa-apa. Lepas tu penerangan dia penuh dengan fitnah. Bila kamu cakap penerangan saya, aku penuh dengan fitnah, itu in fact is defamatory tau. Hai budak ini. Itu kenyataan fitnah 5.
Kenyataan fitnah 6, dia nak bertanding sebagai ketua bahagian Shah Alam. Kamu cakap. So ini satu lagi. Kau pergi tanya, ini kamu kena buktikan di mahkamah. Ini. Saya tak pernah nak bertanding ketua bahagian Shah Alam. Ini kamu ni fabrikasi. Bila fabrikasi benda-benda ini setiap 11 kenyataan yang kamu buat ini, yang kau buat ni budak, saya tak bersambung yang aku lupa nama kau ni, peguam aku ingatlah nama kau. Ini semua ini fabrikasi, penipuan, fitnah. Kamu nak cakap deny apa lagi dah? Bila masa pula aku nak bertanding ketua bahagian Shah Alam? Saya lepas PRU 15 itu hari, saya tukar saya daripada bahagian Sungai Buloh. Saya tak masuk pun bahagian Shah Alam walaupun dia bertanding situ. Zahid suruh saya bertanding dekat Shah Alam. Lepas itu, lepas PRU, saya tukar ke bahagian Putrajaya. Apa kejadahnya aku pergi tukar jadi ahli UMNO bahagian Putrajaya kalau aku nak bertanding ketua bahagian Shah Alam. Ini dia ni, dia nak cakap macam mana nak bertanding ketua bahagian, sedang ketua cawangan pun hancur, tak ada. Dia cakap saya tak ada cawangan. Saya dalam UMNO, kamu nak jadi ahli UMNO mestilah ada cawangan. Tak semestinya dia jadi ketua cawangan. Ini kenyataan fitnah 6. Kenyataan fitnah 7. Lepas tu nak minta jawatan, bekerja nak cari gaji 30,000 sebulan untuk tampung kos overhead. Lepas tu jadi oleh kerana UMNO tidak boleh menyediakan jawatan kepada dia dengan permintaan gaji 30,000 sebulan, dia jadi meroyan. Dia rasa tak puas hati dengan UMNO, tak puas hati dengan Zahid. So dia cakap, saya meroyan. Ini fitnah yang dimulakan dulu daripada siapa tau? Yang kata saya attack Zahid, attack ini semua ni sebab saya tak dapat jawatan. Ini dimulakan oleh ini apa benda ni, Saitro ni, Loman Adam dengan budak-budak itu yang saya nak saman juga ini. Dulu kan aku dah cakap, ini fitnah yang dimulakan oleh dia orang. Yang lagi 2-3 orang tadi yang sebut nama tu, kau tunggulah nanti. Ini dia cakap, padahal saya dah berapa jawatan GLC saya tolak. Bila saya tolak jawatan JLC, kan dulu ada dalam saya punya ini, saya tolak jawatan JLC. Lepas tu budak-budak ni kata, oh Syam Jalil tolak jawatan JLC sebab dia bukan nak jadi ahli lembaga pengarah. Dia sebab dia nak jadi pengurusi. Lepas tu pengurusi JLC, ada seorang tu cakap Zahid punya Sepol tu yang saya nak saman juga ini, yang dia kata nak jadi pengurusi Risda, pengurusi Felda, apa ke benda. Itu. So budak ni saya tak bersambung ni. Dia mungkin dah tertinggal bas. Dia pergi dengar-dengar cerita orang yang benda itu kita dah ulas dulu dalam saya punya live. Yang saya dah templak balik budak-budak yang fitnah saya, yang kata saya lawan Zahid Midi sebab tak dapat jawatan ni. Dia tertinggal bas. Dia pergi ulang balik naratif itu. Lepas tu dia tak mengaku. Dia kata ini semua dakwaan lah pekerjadah. Kau dengar tak? Ni aku nak cakap. Sebab saya dengan fitnah-fitnah ni saya geram juga. So hari ni saya cakap je lah. Lepas itu kenyataan fitnah 8. Tapi selepas tertubuhnya kerajaan, pergi menghadap bos. Aku pergi menghadap bos. Bos tu siapa? Zahid. Nak minta jawatan tapi tak dapat. Merajuk. Jadi dia merajuk menggunakan modal Datuk Seri Najib. Aku merajuk guna modal Datuk Seri Najib pergi jumpa Zahid. Kononnya Datuk Seri Najib tidak dibela dengan baik. Bukan soal dia nak bela Datuk Seri Najib. Dia persoalkan kenapa orang tak bela dia. Kenapa UMNO tak bela dia. Dia nak jawatan nak 30,000 sebulan. Ini satu lagi. Kamu pergi nanti di mahkamah, kau kena cerita siapa yang bagi tahu kau benda ini. Nombor 1, ambil affidavit dia. Sebab kalau asal cerita ni daripada orang itu pun aku boleh saman. Sebab dia yang memulakan fitnah. Kamu ini pergi dengar orang buat fitnah, lepas tu kamu pergi buat video fitnah lagi. Ini dalam politik Malaysia ni yang kita kena lawan, tuan-tuan. Sebab politik Malaysia ni bila dia tak boleh lawan hujah dasar. Macam saya tak, kalau siapa yang kenal saya tak ambil isu-isu peribadi ni. Saya kurang bawa. Saya tak cakap orang tu peliwat, orang itu main inilah, orang itu ada skandal lah. Itu bukan politik saya. Pergi tengok politik saya macam mana. Sebab saya tak suka benda-benda macam inilah. Bila tak boleh jawab hujah kita, dia pergi buat fitnah peribadi ni. Kalau benda tu betul, tak apa. Ini benda fabrikasi palsu ni. Lepas tu kau pergi ulang-ulang pasal nak memburukkan orang, tahu tak? Ini. Tapi tak apa, kau pergilah nanti dalam mahkamah kau jawab benda ini. Mana siapa bagi tahu aku, siapa yang bagi tahu kau benda ini? Sebab siapa yang bagi tahu kau benda ni pun aku nak saman juga. Sebab ini kita kena hapuskan fitnah-fitnah ni, fabrikasi palsu. Memburuk, bawa mulut busuk pasal orang ini. Sama juga macam Loman Adam dulu bawa kata inilah panggil saya Fifi lah, tak siapa dia entah benda itu. Ini seorang lagi ni, kau tunggulah nanti.
Lepas itu apa ni? Okey, dia kata apa ni? Jadi dia meroyan kononnya nak membela Datuk Seri Najib, bukan dia nak bela diri sendiri. Kenyataan fitnah 8 juga. Kenyataan fitnah 10. Itu tak cerita lagi berkenaan dengan pilihan raya di Shah Alam. Bagaimana layan dia kepada jentera? Apa tindakan dia kepada jentera? Sombong, angkuh. Sebab Hisham Jalil ni dia tak lahir daripada Cawangan. Oh, aku tak lahir daripada Cawangan. Dia terus datang daripada Kayangan. Dia bukan daripada Cawangan. Itu lagi satu. Baguslah penjilat Hisham Jalil, tapi ini kenyataan. Tak bolehlah, ini kenyataan. Oleh kerana nak bertanding ketua bahagian. Cawangan pun tak ada, patut jadi ketua bahagian dan sebagainya. Ini semua ni, engkau ada ke dekat Shah Alam masa aku bertanding kat Shah Alam? Engkau dapat cerita ni bersiapa? Pergi mahkamah, nanti kita ni. Engkau tak ada di bahagian Shah Alam masa pergi bertanding itu, kau pergi buat cerita. So ini menjadi masalah dia. Lagi satu kenyataan fitnah 11. Ini bila diulang-ulang. Okey, bila sampai pilihan raya dia tak ikut jentera. Jentera susun jadual, wakabat pasar, semua sekali dia tak ikut. Dia kata tak perlulah nak jalan-jalan, sekarang dunia dah berubah. Kita buat online saja, pukul 10 malam dah tidur. Jentera buat kerja lagi, dia masuk rumah, bilik tidur. Orang bergerak pukul 8 pagi, dia pukul 10 tak tahu ke mana lagi. Alasannya kena hantar anak sekolah. Lepas tu nak menang macam mana? Oi bodoh, masa pilihan raya apa kejadahnya orang pergi nak hantar anak sekolah? Nombor satu, nak menipu tu ada agak-agak lah. Nombor satu. Nombor dua, kamu tak ada dekat situ. Siapa yang fitnah itu, kamu ambil cerita dari dia, make sure dia tulis affidavit. So esok aku boleh ni. Masa saya bertanding di Shah Alam, ramai masih orang ada dekat sini. Jentera-jentera saya masih ada dekat sini. Siapa yang pernah bekerja sebagai jentera saya di Shah Alam. Jadual saya mungkin antara yang terpadat atau paling padat sekali lah antara banyak-banyak calon. Satu hari itu berapa saya punya jadual. Pergi tengok balik dalam itu. Engkau ni dah tak ada dekat situ. Lepas tu nak buat fitnah fabrikasi macam ini. Nanti kau jawab lah.